Radio Malaysia Selangor FM. Selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja mendengarkan kami di Radio Malaysia Selangor FM melalui ruangan Jana Icon. Saya Syarul Bahad bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Puan Hajah Nolina binti Haji Alwi, bersama dengan konsep keluarga besarnya ataupun keluarga besar Puan Nolina Okey, agaknya keseluruhan isi rumah tu berapa orang kan? Campur dengan anak kandung, campur dengan anak susuan, campur dengan apa semua, dan mungkin perincian setiap dari mereka saya difahamkan bukan semuanya mengidap HIV kan? Ya, bukan. Okey, alhamdulillah setakat ini, hari ini anak saya yang masih hidup, termasuk anak kandung, ada 43 orang. Anak kandung 7, yang lainnya adalah anak anugerah dan cucu anugerah. Maksudnya tu? Okey. Saya suka membawakan bahawa bila saya bela anak ramai, saya nak duplikatkan kepada anak-anak saya yang lain. Jadi saya nak jadikan mereka klon saya. Jadi saya ada 5 cucu anugerah, iaitu 5 cucu instan, di mana saya bagi Along 2 anak, Angah 1 anak, Along Jana 1 anak, Su 1 anak. Jadi 5 anak. Dan 5 anak mereka dan cucu saya lah. Secara tak langsung dah terbentuk mewarisi sikap Puan. Itu yang saya nak sebenarnya. Okey, macam mama sendiri agaknya ya, bagaimana ketika dibesarkan, agaknya bagaimana sifat-sifat keluarga tu dibentuk tu macam mana sehingga boleh menjadi begitu penyayang macam sekarang? Sebenarnya kalau menceritakan tentang latar belakang keluarga saya, bapa saya, ayah tu saya panggil Bak. Saya merupakan anak orang Johor. Anak orang Johor, mungkin semua orang tahu bahawa mengamalkan sifat-sifat yang ke arah keagamaan mungkin. InsyaAllah. Jadi saya memang daripada kecil memang saya dengan adik-adik saya memang mengikut apa yang mak bapak saya katakan lah. Saya memang jarang keluar sendiri, semua ditemani oleh keluarga. Dan mak cakap lah, nak tengok wayang tak boleh, dan semua tak boleh. Maksudnya nak pergi rumah orang, nak bersuka-suka tak boleh. Jadi bapa saya memang mengamalkan disiplin. Bila juga mak saya, tapi mak saya lembut lah. Jadi memang itu yang menjadikan saya sampai sekarang, saya memang mengamalkan sifat disiplin kepada anak-anak saya. Mungkin kerana didikan daripada bapa saya sendiri dan mak saya. Dan untuk pengetahuan, arwah mak saya adalah merupakan anak yatim piatu. Di situ saya mengambil satu keputusan ataupun satu tekad dalam hati saya sejak kecil, bahawa saya ingin meningkatkan ataupun saya ingin meninggikan ataupun saya ingin memetabatkan darjat anak yatim piatu. Kerana arwah mak saya selalu cerita, kalau anak yatim piatu ni memang biasa orang pandang second class. Ialah dari segi bilangan keluarga pun dah kurang dah. Mak bapak dah tak ada. Jadi mungkin atuk bela, mungkin saudara mara bela, mungkin, tapi tak sama seperti orang yang ada mak bapak sendiri. Jadi di situ saya bertekad, ya Allah, aku ingin memetabatkan darjat anak-anak ini, ya Allah. Sebagaimana saya tak nak anak-anak yatim piatu ataupun anak-anak yang orang pandang second kelas macam anak HIV, orang buang terus. Jadi orang anggap anak yatim piatu dia setakat itu saja dia punya tahap. Tak payah nak bersusah payah untuk dia. Tak payah tukarkan anak tu menjadi anak yang cemerlang, gemilang, terbilang dunia akhirat. Jadi saya memang terlalu tersentuh dan memandang berat atas hal itu, kerana apatah lagi kita di akhir zaman. Kita di akhir zaman, sebenarnya anak-anak anugerah ini, saya tak panggil anak yatim piatu, saya tak panggil anak angkat, saya panggil anak anugerah ya. Anak anugerah ini sebenarnya yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Mungkin dia akan menjadi benteng kita di antara kita dengan neraka. Jadi itu yang saya takut sekali, kerana saya takut pada Allah. Agaknya kalau bagaimana kalau macam anak-anak ni ketika diasuh kan, adakah macam berlaku kesusahan? Saya rasa macam tak ada masalah. Pasal saya tadi lihat ada satu pamphlet di sini, macam ada satu anak yang masa diambil tu macam keadaannya macam tak begitu sempurna setelah diasuh oleh Puan Nolina. Dan memang nampak keberhasilannya. Kemudiannya mereka dapat peperiksaan, dapat 5A. Dan agaknya apa kerana ataupun pengalaman yang mungkin Puan Nolina tak boleh lupakan sepanjang mengasuh atau membesarkan anak-anak ni? Sebenarnya anak-anak saya sama seperti anak-anak orang lain. Tak ada beza sangat pun. Tapi cuma anak-anak saya tak pernah melawan lah.
Sekali pun tak pernah Tak pernah. Sebab saya memang mengamalkan disiplin. Saya kalau pukul, saya pukul betul. Saya bukan pukul main-main. Kalau saya sayang betul. Dan saya memang baik seperti sahabat dengan dia. Saya hormati apa yang dia ada. Saya hormati diri dia sebagaimana saya menghormati suami dan juga ibu bapa saya dan juga orang-orang yang saya sayang. Jadi saya tak pernah bagi peluang pada mereka sebenarnya untuk membuat satu benda yang mereka tak patut buat. Jadi contohlah mereka terlanggar saya. Saya kata, sini kejap, maaf ya mama nak tegur kamu. Kenapa kamu langgar mama? Kamu langgar mama, kamu kena cakap apa? Dia diam. Kamu cakap minta maaf mama. Dan kalau saya akan berbetulkan balik on the spot. Kadang-kadang ibu bapa tak perasan yang tu. Dan kalau saya beri barang pada mereka, mereka saya takkan pernah lupa cakap terima kasih. Dan juga kalau mereka lalu depan saya tengah berbual dengan kawan-kawan saya ataupun saya tengah duduk, dia lalu saja. Dia takkan tunduk. Ulang balik. Saya akan ulang balik dengan ekor mata saya je, dan mulut saya akan bercakap ulang balik walaupun saya tengah bercakap dengan kawan. Jadi saya ajar mereka tata susila yang baik. Itu yang paling penting. Dan akhirnya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, dan mereka memang mengamalkan sifat sebenarnya mentor-menti. Sebab tu saya tak payah ada orang gaji. Saya tidak ada orang gaji kat rumah ya. Saya memang tak ambil orang gaji kat rumah. Sebab saya nak didik anak-anak saya supaya dia sayang kepada adik-beradik dia yang dia menganggap seperti anak mereka sendiri. Walaupun mereka masih kecil. Seawal usia 5 tahun saya dah ajar anak saya untuk menghargai insan yang di sebelah dia, menghargai adik-beradik dia, dan mana yang perempuan-perempuan atau lelaki yang besar-besar, dia akan ambil adik-adik dia lain tu sebagai anak dia. Jadi contoh, Siti ada 3 anak, Muni ada 4 anak, Sabri mungkin 1 anak. Lelaki saya tak bagi anak yang banyak lah. So, lelaki tak tanggung jawab kan. Anak tu maksudnya baju sekolah dia, mak dia atau bapak dia jaga, pelajaran dia, tengok homework dia. Jadi kalau contohlah kalau anak dia pergi sekolah, baju dia selekeh, saya tak kerja anak dulu, saya kerja mak dulu. Kenapa anak kamu baju selekeh? Mana stokin dia? Mana baju dia yang baru? Sebab saya memang anak-anak saya, minta maaf, saya memang bukan kata saya ni terlalu mementingkan material, tapi sebenarnya memang saya mementingkan material itu untuk kesempurnaan. Ya, kesempurnaan anak saya. Maksudnya seorang anak mesti 5 pasang baju sekolah. Sebab saya tahu anak-anak ini darjatnya tinggi. Jadi kena tinggikan darjat dia. Kerana mereka ni bila kat sekolah, mungkin mereka ramai bilangannya, orang akan kata, oh, itu anak yatim. No, mereka bukan anak yatim. Mereka adalah anak Nurlina. Jadi bila mereka pakaian bersih, mereka jaga maruah ibu bapanya. Itu yang paling penting. Okey, Puan Nurlina ya, agaknya dalam proses untuk nak menjalankan perkara ni khususnya dalam konsep keluarga besar ni, mungkin ada sosok-sosok orang yang mungkin ada kata berlakunya eksploitasi ataupun tak ada pengkhususan memandangkan jumlah anak ni yang ramai dalam sebuah bumbung, dalam satu bumbung kan. Mungkin komen anda? Pada saya, kalau saya nak dengar cakap orang, saya tak buat sebenarnya. Penting nawai itu. Ya, penting nawai itu. Pada saya, anak-anak saya memang semua orang tahu sebenarnya. Kalau kat rumah ataupun kat luar, memang pakai baju semua sama. Okay. Dan mereka mengamalkan disiplin, dan baju-baju mereka memang mengalahkan orang lain lah. Memang boleh tengok dalam pamphlet saya. Kalau seorang belang hijau, semua hijau. Kalau seorang baju Melayu warna pink, semua pink. Jadi memang saya mengamalkan sifat mencari sempurna sebenarnya. Sempurnaan Jadi macam saya, yang paling penting adalah suami saya sebenarnya. Kerana saya nak beli hati dia. Saya tak nak dia rasa macam benci kat rumah. Saya tak nak dia rasa macam membebankan dia. Jadi saya beli hati dia agar sayang anak saya melalui tindakan apa yang saya buat. Kalau anak kita selekeh pun suami tak suka, ini pula anak orang. Jadi kena mengamalkan sifat kebersihan. Sebab Islam memang mengamalkan sifat kebersihan. Jadi itu yang saya amalkan. Dan bohonglah kalau saya kata anak-anak saya semua ni anak yang baik. Ada juga kadang-kadang mereka memang nakal memang biasa. Maksudnya kalau memang nakal, kadang-kadang saya tak sangka mereka akan buat macam tu. Contohlah, saya pergi kerja, balik kerja tengok lampu pecah. Tengok kalau saya punya
Yang paling saya terperanjat bila kereta saya dekat depan lambang tu patah. Dah patah, dia pandai pula dia nak cantungkan balik, nak gam. Saya kata, saya menangis. Saya kata, Mama dah beli kereta ni mahal sayang, untuk Mama kerja. Kenapa kamu patahkan? Orang ni tuduh orang ni. Lama-lama saya kata, tak apalah nak, tapi kamu janji tak buat lagi. Dia alert lah. Jadi lepas tu ada juga kalau TV. Saya kalau beli TV kan besar, anak saya ramai. Dia beli pistol mainan yang tembak cicak tu. Dia tembak TV, berlubang TV. Jadi saya kata, ya Allah, kenapa lah anak-anak Mama ni. Tapi kena sabarlah. Bila berlaku perkara-perkara macam ni kan, agaknya saya rasa selain anda sendiri, suami sendiri pun, suami Puan Nolina atau suami Mama pun sebenarnya orang kata sangat berkorban ya. Ya, sangat berkorban, dah kena sabar. Macam suami saya, untuk pengetahuan, suami saya sekarang ni, yang sebenarnya saya berkahwin seawal umur 18 tahun ya. Sekarang ni dah 22 tahun saya berkahwin dengan suami saya. Anak yang sulung pun dah 21 tahun. Ini anak saya yang sulung, nombor 2 Jadi suami saya memang, anak-anak saya punya perangai memang menguji dia lah. Sekarang ni dia bertugas sebagai Lieutenant Colonel. Dia memerintah satu camp, iaitu camp 515 askar wataniah. Kalau di camp dia bos, dia arah je. Tapi kat rumah dia tukang kebun, dia tukang gaji. Macam saya juga. Maksudnya kalau kat rumah dia basuh pinggan. Suami saya memang pembersih, pembersih orangnya. Dan mulut dia bising lah. Bising-bising tapi dia buat juga. Sebab anak dia ramai. Tapi sebenarnya enjoy sebenarnya. Tapi bila dia dah pun dalam keadaan secara tak langsung pun dia dah terbiasa dengan keadaan macam ni kan. Tak ada masalah. Sebenarnya kalau suami saya sebenarnya dia mewakili semua lelaki dalam dunia ni sebenarnya. Semua. Kalau pada awal ni memang tak suka, lama-lama suka juga kerana kalau jodoh dengan isteri dia panjang, sukalah. Dan sebenarnya bila sekarang ni suami saya memang menyokong perjuangan saya. Dia kata, Mama, kita ni makin lama makin tua. Daya sultan kita tak ada. Jadi apa saham kita untuk akhirat? Jadi inilah yang Allah beri kepada kita. Dan memang suami saya tak pernah cakap, saya terima kasih kat awak kerana bawa, tak. Tapi melalui dengan perbuatan dia yang dia menolong saya, dan dia hargai apa yang saya lakukan kepada anak-anak, itu dah cukup untuk saya memahami bahawa dia menyokong perjuangan saya, dan dia berterima kasih kepada saya sebenarnya. Haji Roslan bin Haji Zakaria. Pangkatnya Lieutenant Colonel. Okey, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan lagi bersama dengan tetamu Jenayah Ikon hari ini. Sungguh menarik sekali. Kita ikuti kupasan secara langsung perjuangan Puan Nolina untuk membesarkan keluarga besarnya. Berjalan dengan insyaAllah dengan sempurna. Dan selepas ni Mama juga saya nak tanya, ada sokset-sokset di luar sana juga. Lupa saya nak cakap tadi. Sebenarnya memang banyak. Saya sebenarnya malas ataupun tak suka sangat bercerita tentang keburukan orang lain sebenarnya. Tapi sebenarnya memang banyak sangat peristiwa yang berlaku dalam hidup saya. Anak saya cuba dirampas oleh pihak yang pihak yang sama, NGO macam saya. Jadi sebab tu anak-anak saya ni saya tukar kepada anak angkat. Sebab lagi secure. Dan ada juga yang mengatakan saya makan duit anak yatim. Untuk pengetahuan, anak-anak yatim rumah saya semuanya selais pinggang ya, dengan package, tak pandai mengaji, tak pandai semayang, selekeh, terbiar dengan perangai yang tak baik. Tapi saya tukarkan menjadi anak yang baik. Jadi memang susah pada saya, tapi pada saya suka. Sebab itu adalah rezeki Allah yang untuk saya sebenarnya, dan untuk semua. Sebenarnya secara tak langsung juga Mama memberikan motivasi, dan saya percaya ramai juga di luar sana untuk sama-sama membuat kebaikan dan memberikan kesempurnaan kepada mereka yang mungkin kurang bernasib baik. Lagi kupasan bersama dengan tetamu Jenayah Ikon kita selepas ni. Jangan bermana, stay terus mendengarkan Radio Malaysia Selangor FM. Semestinya kami bukan sebarang stesen.